Kan ada cakap, you tak boleh lari dari I. I janji I takkan bagi tahu siapa-siapa. You nak I tidurkan you selama-lamanya ke? Sekarang awak sibuk pasal kes Saiful pula. Saya dah jumpa banyak bukti yang boleh selesaikan kes Puan Sarah, Tuan. Saya yakin dia masih hidup. Hello, Lia. Sofia, aku rasa Sarah masih hidup. No, before that. Semalam kau datang sini, kau ada jumpa apa-apa? Tak ada kan? Aku tak jumpa apa pun semalam. It's just that tak bermakna kalau aku tak jumpa apa-apa, dia tu bukan pembunuh. Kau datang sini, kau ada jumpa motif? Weapon? Body? Kau tak jumpa apa-apa, Lia. Aku yakin aku boleh jumpa semua bukti tu kalau aku jumpa Sarah. No, Lia, kau dengar sini. Sekarang ni, Razman dah tahu yang kau tu kawan aku. Macam mana dia boleh tahu? Aku tak pasti. Lia, aku rasa better kau stop apa yang kau buat sekarang ni. Okey. Habis tu? Sebab aku yakin yang Razman tu bukan pembunuh. Cik Liana, how's work? Kat sini tak payah nak bercik-cik rasanya. And how about we don't ruin the dinner by talking about work? Kan, Liana? I agree. Tujuan I ajak you ni pun sebab I berharap kita boleh berdamai. Maklumlah, you pun tak jumpa apa-apa bukti untuk mengatakan yang I ni pembunuh. Besides, I dengar you dah kena gantung kerja. So yeah, it's best not to talk about work. Yeah. So, yeah, just enjoy the dinner. Azian Zainuddin dan Razia Hashim adalah orang yang sama, kan? Kakak awak yang bunuh mak awak 15 tahun lepas. Ni dulu bilik kakak I. Dalam kosong.